Korang labur RM1,000, selepas 15 minit korang akan dapat RM2,000. Maksudnya kalau korang back in dekat kita duit sekarang, korang tak payah gerak daripada mesin ATM tu. Zaman dulu pakai ATM, tak ada transport online kan. Korang tak payah gerak, korang tunggu 15 minit, duit korang akan masuk balik. I pun PM brother ni, bang saya nak masuk bang, tapi saya tak ada duit. Oh kalau tak ada duit tak apa, kau cari orang yang boleh labur dengan kita. Sama lah ni. So I pun copy dia punya iklan dekat dalam grup-grup WhatsApp. Lepas tu ada satu perempuan ni PM I, student. I tak ingat lah student mana kan. Lepas tu dia kata, okay bang, saya nak labur boleh tak bang? Boleh. Awak nak ambil package mana? I pun bagilah package yang ada. RM1,000, RM2,000, RM3,000. RM1,000 dapat RM2,000, RM2,000 dapat RM4,000. Dia double-double lah. Lepas tu dia kata pun okay saya nak ambil RM1,000 tapi saya ada RM400 ataupun RM600 je. Lepas tu I pun tanya balik brother ni, bro, ada satu customer ni, dia nak masuk, dia nak join lah, tapi dia ada RM600 ataupun RM400 je. Macam mana? Lepas tu dia kata, kalau ada RM600 kau akan dapat RM1,200 lah, double lah. Kau tak dapat lah RM2,000. Lepas tu I pun check balik perempuan tu. I cakap dengan dia, boleh RM600 saya rasa RM600 macam tu lah. Boleh RM600, transfer kat nombor account ni. Tunggu dalam masa 15 minit, nanti kita orang akan bayar balik dekat awak double. Mudah sangat percaya tu. Zaman tu I tak ingat zaman tu. Tapi dah ada WhatsApp. Maybe 2018 ataupun 2017 something lah. Rasa zaman tu orang pun macam kurang ada ilmu, pendedahan, pendedahan. Kan. Lepas tu perempuan tu pun pergi bank. Dia back in, dia dah hantar receipt kat I. Lepas tu receipt tu pun I hantar dekat orang ni. Lepas tu orang ni balas kat I, okay tunggu lah, sekejap lagi dalam masa 15 minit duit akan masuk dekat akaun perempuan ni. Bagi nombor akaun awal, sebab kita orang lapor, terus kita run, terus dapat keuntungan. Perempuan tu tunggu 15 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam, 2 jam dia tunggu dekat depan mesin ATM tu. Brother tu, bila I chat dia, brother tu still balas. Ini jahatnya scam ya. Jahatnya orang scam ni memang celaka. Brother tu cakap, kita sekarang ni business ada problem. Baru 2 jam lepas kau dah ada problem. Tambah lagi duit ke apa? Kalau kau nak dapatkan duit kau yang RM600 tu, kau kena labur lagi kat kita RM600 untuk kau dapatkan balik modal kau yang tadi. Sebab kita orang tengah kekurangan duit untuk labur. Lepas tu